Alright guys, hari ni kita ada dapat satu berita yang agak tidak baik. Manager kita kena demam denggi. So hari ni kita nak masak lah untuk dia. Jom lah, masak apa? Kita masak ubat penawar yang ramai tak tahu. Jom, let's go. Ni, manager yang demam denggi ni. Sian dia, panas weh. Biasa-biasa ni. Okay, kita pergi beli barang-barang premium ya. Jaya grocer. Kita pergi Jaya Grocer je beli barang-barang premium untuk dia ya. Kita ada beli ni. Orang panggil apa? Orang panggil jujube. Dia kurma lah, kurma Cina ni. Ini goji berry. Ini bukan barang murah ya. Barang ni bukan kaleng-kaleng So, mungkin ramai yang tak tahu kan sebenarnya demam denggi ni elok kalau makan ketan nipah ni. Alhamdulillah kedai kita ada. Senang, tak payah nak mencari kat luar. So kita ambil seekor lah. So kita akan masak sup ketan nipah. Ketan betina. Besar juga lah. So kita akan masak sekarang. Let's go. Okay, so ketan nipah ni kita tak nak masak seketul terus macam tu sebab kotor kan. Sebab dia pada payah bakau. So kita akan basuh bersih-bersih macam ni lah. Kita akan basuh bersih-bersih. Siang dia bagi bersih lah. So nanti kita akan masak dalam terus Okay. Pastikan basuh sebab ramai orang dia masak, dia tak tahu masak ketan nipah ni. Kan dia tak tahu nak masak sujen dia turun masak macam tu seketul. Dia tak cuci apa, insang semua tak cuci, kotor lah. So kita pastikan bersih, okay. So apa bahan-bahan yang korang perlukan untuk masak sup ni? Kita perlukan ni daun bawang bahagian batang je ya. Kita perlukan halia, nanti kita hiris. Perlukan bawang putih dalam 5 ulas. Lepas tu kita perlukan bawang merah lah. Bawang merah yang dah potong macam ni. Dalam standby dia, iris dia yang ni. Okay, lepas tu kita perlukan ni apa? Ini kurma Cina. Lepas tu kita perlukan goji berry. Ini saja bahan yang kita perlukan. Yang ni kita ketuk. Okay, so sekali kita akan tumiskan bahan-bahan ni. Okay, bismillah. Sampai bau dia naik. Bawang putih cincang. Sedap. Masukkan ketan. Ini Chinese style memang sedap ni. Kita buangkan air. Lepas tu kita akan masukkan ni goji berry semua. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dia dalam lebih kurang 5 minit. Okay, so dah bunyi. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan kicap dalam setengah sudu lah. Jangan sangat nanti masing. Besar. Minyak bijan pun sama. Okay. Nampak cantik sup ni, Mbak. Masukkan sikit sukur rasa dalam satu sudu. Sikit garam. Alright, so dah siap. Letak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, jom kita nak jamu untuk orang demam. Let's go. Alright lah ni, untuk orang sakit.